Hai korang, selamat pagi. Nak tak dengar cerita Dr. Ni? Itu Jom PTC. Cerita ni khas buat awak yang sedang menanti zuriat, tengah struggle kan. Mungkin awak dah ada anak pertama, nak dapat yang kedua tu macam susah betul. Yang dulu tu bintik kelamin, tapi yang kedua ni susah betul. Okey, awak jangan takut. Dr. nak ceritakan pada awak kisah kita punya VIP Protili. Sebelum ni, dia pernah gugur 4 kali. Sangat susah nak letak. Dia berjaya positif, nampak dah. Lepas tu dia tak boleh nak survive. Lepas tu dia pregnant dan gugur. Dia pregnant 4 kali awak. Bukan satu hari yang mudah lah. Tapi Alhamdulillah, wanita ini terus berusaha. Terus makan susu Protili, mama tinggi dengan papa tinggi. Dan dia buat betul-betul tips yang dia temu ajar tu. So Alhamdulillah, sekarang kandungan ni dah 8 bulan. So buat korang masih struggle tu, so korang jangan stay seorang-seorang. Korang boleh isi beg biru di bawah untuk doktor membantu korang. So kita ada beberapa konsultan yang boleh guide korang. Doktor pun sendiri akan bersedia untuk bantu korang. Okay? Ingat, jangan putus asa. Teruskan usaha. Bye-bye. Sampai jumpa.